Kat petrol station Shell. Kat petrol station Shell, kalau dia ada Microlino, maksudnya dia ada jual produk Migros. Migros ni memang murah, jadi beli je. Nak tahu produk Migros apa? Cari M Classic ni, M, ataupun tulis Microlino ni. Kat Shell ni pun pelbagai. MCL pun ada. Ni berapa harga? 540. Oh, Giotto pun ada. Ni berapa ni? 190. Shell ni nampak Microlino. Maksudnya dia ada jual Migros punya produk lah. Habis breakfast tadi kita dah bertolak. Bas pula sesat tadi, tapi okey, tak payah ignore. Bus driver pun macam teruk raja. Tapi kita dah sampai ke Engelberg. Dan di Engelberg ni kita nak naik Mount Titlis. Tu kita akan naik cable car tu. Nampak tak? Tak tahu lah, kabus ni akan blok. Okey. Dan kita ni datang Switzerland untuk naik Mount Titlis ni. Naik cable car tu, tengok puncak dia macam mana. Dapat rasa salji tu. Okey, jom. Tadi cable car tu tengok ke atas ke bawah, dia one way. Bila nak naik turun satu tiket. Tak boleh nak pergi apa ulang-ulang kali. Kita nak beli tiket sekarang. Tour leader dah pergi depan nak beli tiket. Kita boleh pergi tandas dulu sebelum kita naik nanti. We are building the peak to be. Okay, jadi inilah Diorang nampak yang Mount Titlis ni, diorang ada lagi development akan datang. Diorang akan cantikkan lagi cable car bagi atas tu juga. Building the future, tengok dia punya development dari 2023 to 2029. Masih ada banyak lagi diorang nak bina. Ni kita nak masuk Titlis punya entrance untuk cable car tu. 9 degree Celsius. Dia okey lagi kalau 9 degree Celsius, tapi sebab dia berangin. Ni entrance dia. Kita nak masuk sekarang. Okay, entrance Titlis. Okay, jom masuk. Ni view dia dalam. Kita panggil ni. Ada tandas juga kat sini. Titlis Tower opening. Dia tunjuk dah berapa lama dah, berapa hari dah Titlis open. Dia tunjuk lagi development Titlis akan datang juga. Masih lagi. Hari ni Titlis punya entrance cable car. Tak kenapa ada kereta pula dalam ni. Volvo kot. Okay, Titlis Express Sport checkpoint. Kita nak pergi first checkpoint. Sampai lah Titlis Express. Tu time dia buka tutup. Okay, ni cable car dia, gondola. Ada juga entrance tu orang KU wheelchair. Gondola ada bendera Malaysia. Ada bendera negara tu, bendera Malaysia. Situ. Kita semua akan simpan tiket. Sebab kalau tiket ni hilang, kita tak boleh turun. Tak ada tiket tak boleh naik, tak ada tiket tak boleh turun juga. Okay, jom naik. Kita naik gondola Netherlands. Tu gondola Canada. Okay, dah laju. Macam roller coaster sikit lah. Lagi laju lebih genting ni cable car. Tak nampak apa. Memang tak nampak apa. Memang kabus kita tebal. Bas tu barely nampak. Tak nampak apa dah. Tak nampak semua. Kita tahu tinggi je. Kita tahu berapa tinggi. Tak tahu nampak tinggi. Dah lepas part curam dia. Sekarang part macam landai dia. Part curam dia tadi macam 45 degree angle ke. Ni dah okey lah. Ni yang horizontal. London ada. Macam juga perjalanan. Ni masa nampak pokok-pokok. Diorang dah potong landai kan untuk buat cable car ni. Tinggi macam ni pun ada rumah agak. Kalau nampak tu ada rumah agak. Rumah tu ada agak rumah kat situ. Nampak rumah dia, rumah lagi, ada banyak rumah atas ni. Padahal kita dah gila tinggi dah ni. Pula kalau nampak mesin tu adalah mesin trolley system dia. Tu cara dia bawa barang dari bawah ke atas. Trolley system ni. Tu rumah Al-Goshenau, entah apa sebutan tu. Kita dah naik bukit tadi, naik lagi bukit. Al-Qasari. Kampung dia kan. Ni dah curang balik. Betul. Dah curang balik lah. Kita dah boleh nampak salji dah. Kita dah rasa salji. Okay. Tak lagi. First time. Dia air gula. Oh, ya nampak dah salji dah. Dah penuh salji dah kat atas ni. Cable car dia katanya finger dah popping. Naik sampai
Turun, tukar pula kabel car, naik pula kabel car lain lagi atas. Tinggi tu So orang pakai masa-masa bukan. naik tu kita Tahu apa benda kayu ni. Diorang letak banyak gila keliling. tu makin naik nampak. Okay, dah sampai, dah sampai. Cakap kawan-kawan, rezeki korang lah. Dia orang, kami dua orang je yang dah pernah tadi, yang lain Masuk tu tak terowong. pernah. Okay. Dah aku sampai. Dah sampai. Wow, laju. Oh, stop dia. Oh, stop dia abrupt. Okay, kita dah keluar. Wow, gila. Woo. Best gila. Itu cable car tadi. Keluar-keluar je terus lah bahagian snow experience ni. Boleh skiing enggak tu, orang putih kat luar tu tengah skiing ke main snow tu. Ada shops, restaurants, toilets. Okay. Dia tunjuk pukul berapa last stop tu turun. Ni semua yang kedai yang ada kat atas ni. Okay. Skiing, ada igloo, ada jet ski apa. Okay, banyak benda kat atas ni. First time rasa snow tu, keluar jap. Wow, okay, nak pegang snow jap. First time ni. Okay, macam mana rasa dia? Rasa ais je. Tak ada rasa soft, snowy, lembut tu. Ikut. Kita dah. Tapi mogok. First time rasa snow. Korang akan tengok. Okay, kita nak naik atas lagi. Ni ada jet ski. Ni kita nak main ni snow tubing. Kita ambil tube, kita turun snow. Ni dah semua ambil tube dari situ. Lepas tu boleh terus. Okay, main ni. Woo, sejuk gila. Woo. Okay. Okay, aku nak tunjuk korang snow sebenar macam ni. Ni snow betul. Gila halus. Senang gila nak pegang, senang gila nak hancur. Nak buat shift ice, cendol sedap ni. Ready? Tolak lah. Yelah nak tolak ni. Okay. Tolong. Okay. Mama. Adang habis. Okay. Berat. Aish. Dua tangan. Okay Mama. Okay Mama. Perlu bantuan tadi untuk naik balik, untuk berdiri balik. Hey, snow ni susah tu nak berdiri. Okay. Okay, macam mana rasa Mama turun? Best. Dah lama tak main roller coaster. So, enjoy sangat. Okay. Dua ni. Okay, Mama tengah rakam. Lagi sekali. Masuk mulut. Besar tu. Ada. Kita untuk dari bawah tempat kita turun tadi naik ke atas. Ada. Kita pegang benda ni. Kita naik turun tu. Tu naik ke atas tadi. Tu Mama baik. Mama jangan gerak, Mama berdiri je. Mama berdiri je. Stabilkan je diri dia. Okey. Dia balancing dia jatuh. Memang dia condong, dia bukannya straight ke apa. Lepas tu dia lah bergerak, licin lagi. Itu jadi macam lekuk-lekuk pula. Lekuk-lekuk tu yang bantu untuk tak jatuh. Tak licin. Hujung ke atas, tu hujung bawah.
Agak jauh agak lah kita turun tadi. Oh, laju je. Laju. Jom, macam roller coaster. Ni dah sampai atas. Thank you, Duncan. Okay. So kita tinggalkan je kat sini untuk orang lain pula naik. Okay. Dolar Malaysia. Woo! Okay, pandang. Okay. Sekarang ni kita nak dari first checkpoint nak naik lagi atas ke second checkpoint, lagi tinggi. Dan kita akan tengok macam mana. Apa ada kat atas? Ni tempat kita ski tadi, snow tube tu. Oh. Sekarang ni kita dah nak sampai puncak. Tu. Aku dapat cerah. Boleh nampak matahari lagi. Alhamdulillah, aku nampak. Boleh nampak matahari, boleh nampak puncak dia. Wow. Okay. Jap. Oh, keliling dia ni. Ada banyak kabel car lain nampaknya. Mungkin untuk barang-barang kot. Ambil gambar ni. Ada stop dia. Tak dia nampak. Oh, Okey, kami naik dan puncak dia. ada Mount matahari. Titlis. Oh, tengok keliling dia. Ni view. Nampak puncak Dari atas tu, ni. tersorok sikit puncak tu bawah. Celah-celah kabus tu. Dia ambil gambar. Oh, tengok belakang. Oh, tu kita betul-betul atas awan. Kita betul atas awan. Ni view dia. View atas awan. Kita atas awan. Oh, okey, dah sampai puncak. Mama nak bergambar ke? Ambil gambar mama. Okey. Macam cara aku ni. Oh. Sampai dah. Okey, kita sampai atas. Kita sampai atas. Wow. Kita nak keluar. Okey. Kita nak keluar. Oh, tengah rakam kita tengah. Ada paparazzi. Ni perjalanan kita tak habis, ada lagi gondola ni ke atas puncak tu. Mungkin ni construction. Sekejap aku scan ni. Betul lah, kita kena akan naik rotating. Ya. Dia gondola tadi. Okay. Okay, naik. Kita nak naik gondola. Okay. Okay. Kalau satu group boleh lah kan? Satu gondola 50 orang. Tu dia. Tu target kita hari ni. Kita akan pergi sana. Tu puncak dia, Mount Titlis. Kita nak naik gondola ke puncak atas tu. Okay. Sebelum tu pun ada juga restoran, ada bar agak kat sini nampaknya. Tu dia satu gondola tengah gerak nak naik ke atas tu. Ada driver dia. Ada 3 je gondola untuk naik ke atas. Dan setiap gondola ada driver masing-masing. Sebab nampaknya benda ni bukanlah biasa punya ride. Bukanlah orang pakai lip balm. Perlu 50 orang boleh masuk sekaligus dan naik atas. Kita dah gerak. Jadi nampaknya orang putih ni tak adalah dia kerja drive, dia sekadar pantau je lah kalau gondola ada masalah. Tu atas dia. Oh, dia ada juga buat kerja. Okay. Jadi tu atas. Dah boleh nampak kita tengah gerak, kita tengah pusing. Nampak awak tu, nampak awak. Okay. Jadi kita tengah ni. Ni view dia dari atas. Oh, tu view dia. Kalau kita akan pusing tengah tengok awan. Jadi ada yang tak bergerak macam ni. Ada orang tengah repair ke apa, berani dia. Dah puncak dia kita akan naik. Ada juga nampaknya untuk orang skiing tu boleh naik tu. Dah bergerak. Oh, view dia. Oh, kita main atas awan betul. Tinggi tu ni. Tinggi gila. Tu kita tadi kat situ bangunan tu. Oh, tak nampak bangunan sebelum tu yang kita datang lagi tadi. Tak nampak langsung lantai pun. Gila lah. Best. Oh, best. Puncak-puncak Alps ni. Ni ada construction lagi.
Orang tengah bina lagi development. Tu ada excavator lagi tu ni. Saya nampaklah masih lagi bergerak. Tak tumpah ambil, tengah tumpah ambil. Wow. Semua lagi risau ni. Kita nak landing. Okay. Okay, dah sampai. Kita dah sampai puncak. Puncak dia, kita dah sampai. Ni view dia. Okay, sekarang nak buka pintu lah. Ni pintu. Pintu kiri dia buka macam tu . Okay, jom keluar. Ni view dia, map dia. Okay. Jadi kita nampak Titlis 3239 meters. Okay, kita kat Glacier Cave. Puncak ni orang tunjuk Titlis Tower opening. Okay. Wow, sejuk gila. Ni dah rasa kat luar. Sebab bawah ni tak ada lapik. Open air. Cuma ni je ditutup dengan kaca, tapi bawah ni open. Ini Glacier Cave. Pukul 1 jumpa saya kat depan. Sepatutnya tak boleh masuk solar, tapi tak apa. No food, no ni smoking. Ni Glacier Cave. Basically dia cliff penuh dengan ais. Okey ya. Ice. Sebab kasut api anti-slip shoes jadi okey lah. Habis boleh lah beli lagi. Jadi diorang simpan diorang punya design. Angan ambil gambar, awak tak boleh dah. Tunjuk diorang punya handicraft. Hard to breathe. Jadi banyak souvenir diorang nak share kat sini dalam ais. Pelik lah, tapi okey, tu cara diorang promote. Panjang juga tunnel ni. So ada juga Titlis Gin belum diorang beku kan ni. Macam tu lah promote. Okay dah. Ni ais. Fuck sejuk. Tempat duduk ke apa ni tak tahu. Sejuk. Banyak agak macam carving orang nak buat dia. Agak Titlis, the peak to be. Dia buat daripada 2 ketul ais dia gabungkan jadi satu. Ada juga benda ni. Macam ada throne ice Titlis. Okay. Okay. Ni ada ais lagi dibuat bentuk macam ni. Titlis. Jalan mati. Okay. Sama tengok jauh hujung macam mana. Ini jalan mati dia. Access closed. We're working on the peak to be. Please turn around, take the same path back. Jadi itulah in construction lagi lah. Apa yang dok nampak pekerja-pekerja situ. Jadi kita akan pusing balik. Kita kat level 1, sekarang kita kat level 4. Level 4 ni souvenir shop dia. Ni banyak gila souvenir dia. Gambar-gambar lah sebenarnya. Shoe and jacket rental pun ada. Traditional Swiss photo ada. Jadi ni nak bergambar macam orang Swiss. Construction development. Gila. Tak buat lagi, bina lagi. Kita dah naik dari Swiss shop, souvenir shop ni. Tu souvenir situ. Kita nak naik ke panoramic view atas 35 ni shop. Nampak kat situ view. Ni view. Sangat panas dalam ni, bagus lah. Heated sangat bagus. Okay. Tu dia. Kita tengok jap souvenir siapa. Ada socks, ada shirts. Okay. Ada gloves. Apa benda entah ni. Cowbell. Okay. Okay. Ada jual kat atas ni. Harga mahal sikit daripada bawah. Tengok Coke pun $6. 6 Swiss franc silap. Kalau kat bawah 2 lebih Swiss franc. Itulah souvenir shop atas tadi. Okay, kita tengok yang rotary tadi. Yang kat atas. Lagi satu tu. Yang atas. Jom. Okay, jom. Ini view atas dia. Okay. Woo! View dia. Snow kuat. Kalau mau nampak ke tengah snow. Mount Titlis, Switzerland,
30-20 meters, 10,000 feet. 20 meters setelah. Okay, kita boleh naik lagi. Jom. Ya, sebab ramai orang India datang, Dil Wali, Shah Rukh Khan berlakon sini. Okay, aku ke buat video ni cepat. Kita nak gerak ke atas, so 2.5 kali lagi. Okay. Baru salji sebenar. Salji yang lembut, sangat lembut. Okay, rasa lagi. Memang lembut. Sini memang tak boleh explain, tapi dia memang lembut. Construction lagi. Sampai mana atas tu? Kita akan tengok. Jom. Hari ni kita dah sampai lagi atas. Naik atas lagi sampai ke tengok ke point tu. Ini kita ada 2 jalan. Jalan landai, jalan ke atas. Kita nak ke atas. Kita sampai atas. So, tempat kita masuk tadi. Jom tengok view dia. Dia sampai berapa tingkat aku panjat tu. Tapi tak rasa sangat sebab tangga dah sejuk. Dia rasa penat sebab sejuk tu. Dan sebab oksigen tu, oksigen kurang kat 3,000 lebih meter. I love Tetris. Ramai gila orang India sebab Shah Rukh Khan berlakon sini. Tu je lah. Hari kita tengok je view dia macam mana. View dia macam ni. Nampak jalan jambatan titian. Titian pendek lah. Jadi kita akan lalu situ. Okay, jom. Otot aku sakit. Tak lawan sebab sejuk lah. Lawan sebab banyak panjat. Tengok jap video-video dari situ. Sejuk sangat kat sini lah. Rasa nak terkencing lah. Okay, masa tu pergi jambatan. Nak turun. Ni orang tengah cuba buat snowman pula. Nak turun ni kita kena slide dan senang. Sebab turun cara biasa susah. Jadi habis aku akan slide. Aku tak jadi slide sebab takut seluar rosak. Jadi takut seluar koyak. Jadi aku tengah jalan zigzag je untuk turun bawah. Kita turun dari atas tu. Sekarang kita nak pergi ke jambatan. Okay, on the way. Dah sampai sini. Dia sebab aku tak ada sunglasses. Aku punya vision sekarang dah a bit blurry. Aku mula nampak white ni jadi purple. Ni common untuk orang-orang yang duduk di kawasan yang banyak ais. Sebab sun tu reflected, UV ray kena balik ke mata melalui reflection kat snow. Okay, nak pergi ke jambatan dah. Bukan nak naik ni, nak jambatan dah. Nama dia Cliff Walk. Okay, jom kita tengok. Oh, tinggi. Oh, tinggi. Okay, tu dia. Oh, okay. Tadi apa kerja hujan ni. Okay, kita nak naik jambatan. Okay, jom. Lalu ni view dia. Rakam je sepanjang perjalanan ni sampai ke ujung sana. Okay. Ni tempat untuk gambar ni. Cliff Walk foto. Kena ingat foto nombor. Okay. Lepas tu tekan ni dapat shot number, foto number. Okay. Lepas ni aku keluar sekali
Tetris tadi aku kat situ. Ya, saya. Okay. Dah lalu bro. Tinggi. Okay. Kita nak lalu. Okay. Okay, kukuh. Kukuh. Okay. Jom, sampai hujung. Orang gaya jangan tengok bawah atau hujan naik apa ni. Okay. Sampai hujung. Jom sampai hujung. Okay. Ada juga orang buat love kat sini. Gila. Okay. Aku boleh sampai. Okay. One step at a time. Jangan layan penat. Jangan layan sakit. Jalan je. Okay. Sampai dah hujung. Fuck. Kena pusing balik. Fuck. Shit. Kena pusing balik. Dia punya ni tak siap lagi. Okay, aku tak nak rakam dah. Aku dah tutup je benda ni. Dah sampai balik. Ni tu. Orang naik ni terus skiing kot. Siap ke ni package lain lagi murah. Aku rasa macam tu lah kot. Package lain tu lagi murah. Okay, aku tak lihat rakam lama-lama. Jari aku sakit sangat, sejuk dah buku dah ni. Okay. Sampai balik sini. Lepas panjat semua tu dah semakin bergabus sebab semakin kuat angin. Balik efek dia snow blindness. Jadi sekarang ni corner tak nampak jelas. Nampak kabur. Dan jalan sangat penat. Dan juga jalan tak ada straight. Tu efek dia. Ni ada view ni. Tadi ada kedai jam Omega, Swiss Lion, Tecure, Tudor, Teso. Semua kat sini level 5 ni. Ni lagi satu side effect dia. Seluruh muka, telinga merah. Sebab sejuk dah panas. Ni view kita nak turun. Boleh nampak bas-bas kat situ. Baru nampak sebab tadi kabus. Sekarang ni turun tak ada kabus lah. Boleh nampak town dia, Engelberg ni. Pukul berapa sekarang? Boleh nampak Tasik tu. 1.40 PM. 1.43 PM dekat sini. Kat Engelberg lah. Kat Switzerland. Temperature berapa? Temperature tak pasti berapa. Sekejap, mama tengok. Tapi tu lah, boleh nampak dah town dia ni. Temperature 6 degree. 6 degree Celsius. Kat bawah ni, kat atas tu memang gila sejuk. Nampak tu lah. Tasik. 2 degree Celsius. 2 degree. Oh, okay. Pukul 1.30. Tu. Nampak Tasik tu kan? Ya, nampak. Nampak juga sungai dia. Sungai dia lalu ke Tasik tu. Bas penuh kat sana. Bas penuh. Musim spring ni memang ramai orang cuti. Memang cantik. Spring lah best. Spring ramai tu. Okey lah. Dah sampai bawah lah. List tu, CV Masa ni. untuk akan drone kan. Kelas kereta kan. Dekat sebelah kanan. okey, jom. Stop dia. Ambil beg. Okey. Ini kita masih lagi belum bertolak daripada Mount Tetris. Ni apa tadi kita naik tu. Ni bas kita. Ni view dia tanpa kabus. Sebab tadi berkabus tak nampak sangat. Sekarang okey lah. Nak tunjuk je. Jadi sini bandar Zurich. Kita kat Zurich lah. Ni Zurich, Lake of Zurich. Jadi kita nak tengok pusing-pusing je around the city sebelum kita punya flight ke airport Zurich balik ke Malaysia tengah malam nanti. Zurich ni ada tanda sini, tanda sawam. Untuk masuk tanda Asia boleh bayar 1 Swiss franc ataupun 1 euro.
Nampak ya. Hari ni pula ada macam cruise. Kalau nak naik lake cruising ni harga dia. Ada mini lake cruise, sikit. Short lake cruise, long lake cruise, river cruise. Okay. Salam dari Zurich, Switzerland. Kami berada di Zurich, Switzerland dan kami telah merantau mengembara ke 6 negara selama 11 hari. Dan ini adalah hari terakhir kami dan kami berada di Zurich. Dan saya semua nak berkatakan, bila lenguh-lenguh, gunalah gel Moxis. Gel Moxis sangat berkesan untuk menghilangkan lenguh-lenguh dan sakit-sakit sendi. Bagi orang yang sakit sendi, terutamanya orang macam saya ni. Switzerland ni banyak tram macam ni. Itu memang main public transport dia. Jernih kat lah air sungai dia. Ni tengah panda dia sungai lalu. Sangat jernih. Cuba co-op lah. Dari dalam ni benda-benda murah macam Migros. Kita akan masuk dan cek-cek barang sini. Harga dia macam mana. Harga dia kat co-op 295 francs untuk ni, roti macam ni, muffin macam ni. Pretzels pula, Logan pretzel 150 francs. Ini pula 130. Jumpa bahagian coklat dalam co-op ni. Tengok harga dia. 295 untuk Lindt coklat ni. 495 untuk macam ni. 395. 395. Semua 395. Okay. Swiss francs 395. Murah agak lah bila dah 6 bulan. Harga dia memang jauh lagi murah daripada harga Malaysia. Convert pun lagi murah. Yang ini tak sampai 50. Toblerone 350. Ni darab 6 pun murah. Swiss francs harga dia. Daim 665 untuk saiz 100 gram. Toblerone 360 gram 95. Coklat macam ni 995 je. Betul. 280 francs untuk 3 fingers. Kira benar macam tu. Ialah biscuit sweet 340 je. Ni chips besar 445 280 grams. Ni jauh lagi murah daripada beli kat petrol station tadi. Aduh, batal beli sini. Tapi tu kita tahu kita akan datang sini. Dah beli dah bawa. Ni Messi 430 francs. Ni Messi besar punya 925. Nutella Be Ready ni 340. Yogurt macam ni dua Skor punya brand 0.65 francs. Ni pun dok macam ni 0.65 francs juga. Ni Mocha 0.60 francs. Ni 0.65 0.60. Ni macam ni 285 francs. Ovaltine ni 320 je. Macam ni 0.55 0.65 0.95. Nampaknya dia punya susu 1.65 tu 1 liter 1.65 juga ni. Jadi susu dia lagi mahal daripada euro dan pound lah, daripada British pound yang waktu kita visit UK dan negara lain. Oreo dia 154 grams 295. Ni pun 295 tu piece saja. Biscoff dia 295. Biscoff 395. Ni Milka cookies 395. Ni pun 395. Antara majunya Bandar Zurich ni bukan Bandar Zurich, Switzerland sendiri lah. Contohnya construction ni walaupun crane tu kat atas kat tengah jalan, dia buat ada pembinaan macam tu supaya tak kacau laluan trafik. Ni tram semua tengah lalu tu. Crane tengah jalan tapi tak kacau trafik. Itu majunya teknologi tu. Dan tram bersepah seluruh bandar sebab seluruh bandar ada electrical wires atas ni. Jadi tram boleh dapat electricity dari mana-mana je untuk bergerak. Tu electric wire ni. Satu crane tu memang orang active in construction, tapi dia buat macam tu supaya tak kacau traffic. Menariknya juga, ni construction ni sekadar nak tutup je crane tu, tapi orang boleh buat iklan lagi kat tempat crane tu. Padahal sekarang nak tutup je. Tengok cari diorang buat duit ekstra. Ada macam jam besar kat tengah tu. Jam ni rupanya ni macam sebahagian church. Ada tugu Hans Waldmann Burgermeister. Kita akan cuba depan church ni juga. Tengok dapatkan info lebih. Tugu ni siapa je dia ni. Tapi ni tengok ni river, sungai dia. Lawa tu. So ada church lagi belakang ni.
Kita tengok sekejap air dia. Oh, bersih juga, bersih. Ni view jam church dia. Okay, ni tuku tu. Sungai dia. Okay, kita nak pergi tempat makan. Sungai dia betapa bersih, lawa yang sampai ada swan lagi tengah makan kat sini. Oh, jarang dapat tengok swan luar dari zoo. Macam construction longkang baru. Dia repair longkang ke? Yang macam tu lah, sorok lah. Nampaknya tour guide kita cakap kat sini tempat cerita Korean drama Crash Landing on You. Ada cerita James Bond juga. Oh ya, tu police station Kantonspolizei Zurich. Kat police station Kantonspolizei ni ada falafel and meze house. Ni halal. Kita nak order makanan kat sini bungkus sebelum ke Zurich Airport. Jam semua pukul 5 tengah bising. Jam tu. Salam dari Zurich, Switzerland. Saya nak mempromosikan gel Mosis sesuai untuk orang yang sakit tulang, sakit sendi, sakit urat. Cuma anda anda sakit dan dalam masa beberapa minit gel ini akan meresap, tidak meninggalkan kesan-kesan minyak dan terus anda akan berasa lega. Dan ini telah terbukti, saya sendiri telah mencubanya apabila kaki saya sakit atau lenguh-lenguh pada sendi-sendi. Saya terus menyapunya pada tempat yang sakit tersebut dan alhamdulillah kesannya terbukti dapat mengurangkan sakit saya. Kalau sakit sikit memang hilang terus, kalau sakit banyak dapat mengurangkan. Kita tak cakap dia boleh pulih 100%, kita cakap yang jujur. Entah kedai ni ada player camel lah. Orang kayaking. Selain itu tengok ni, bangunan ni sebenarnya under construction. Tapi kita tak nampak macam bangunan construction sebab dia letak poster kat luar tu ni, tutup bangunan construction tu. Nampak macam bangunan tu dah siap dah, dengan iklan lagi The Last of Us. Hebat, sangat hebat. Kalangan banyak-banyak boat ni ada restoran pula, The Pier Club Restaurant. Tu nampak macam ada circus kat situ, KNIE. Dekat UBS Corp City, dekat Tasik ni. Airport Zurich dia ada free wifi tapi kena buat cara ni. Ni saya tekak dua suara macam ni. Jadi first kita scan boarding pass or passport. Tadi buat scan passport ni, swipe je passport. Lepas tu dia keluar wifi voucher kat sini. Ni ada keluar dah. Lepas tu connect lah dengan network Zurich Airport wifi, dapat kod tadi. Bila dah keluar wifi voucher, dah scan pasport.